Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul Lailatul Jumu'ah gharra wa yawmuha azhar, atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Rajab, tuan-tuan, hari ini 3 Rajab, malam 4 hari bulan Rajab. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Rajab, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Nabi akan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban ini. Wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan, berkatilah kami di dalam bulan Ramadan nanti. Wa kana yaqul, kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada bersabda, Nabi kata, Lailatul Jumu'ah gharra. Nabi kata, malam Jumaat itu mulia. Wa yawmuha azhar. Manakala siang hari Jumaat itu terang dan cerah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tiap-tiap kali bila menjelangnya bulan Rajab dan bulan Sya'ban, isu tentang kemuliaan bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini menjadi perbualan semua orang. Masalahnya ialah cerita tentang bulan Rajab dan sebagainya datang daripada riwayat yang berbagai-bagai. Ada hadisnya yang sahih, ada hadisnya hasan, ada hadis yang menceritakan tentang bulan Rajab itu mursal, marfu', dhaif jiddan, bahkan ada juga yang riwayat itu maudhu', iaitu palsu dan direka-reka. Bila kita nak bercakap tentang satu-satu isu, biarlah kita bercakap berdasarkan kepada hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Dan boleh juga kita guna untuk buat amalan apabila hadis itu dhaif.
Tetapi untuk nak berhujah, nak mempertahankan apa yang kita cakap, mesti hadis itu sahih. Cerita tentang kelebihan bulan Rajab ni, dia mai hadis yang berbagai-bagai. Di antaranya dia kata Rajab ini bulan aku, contohnya. Ini semua tidak ada sumber tentang hadis ini. Setakat yang adanya ialah Nabi SAW bila masuk bulan Rajab, Nabi doa, Nabi kata Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Itu ada. Nabi minta supaya umat Islam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 bulan ini. Bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Uthman bin Hakim Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata dia, sa'altu Sa'id bin Jubair an saumi Rajab wa nahnu yawma'idhin fi Rajab, faqala sami'tu ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftir hatta naqul la yasum, atau kama qala. Hadis itu sahih, riwayat Imam Muslim. Daripada Uthman bin Hakim Al-Ansari, dia ni tabi'in, dia bukan sahabat. Dia kata sa'altu Sa'id bin Jubair. Uthman kata, aku pernah tanya satu orang yang bernama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair juga tabi'in, bukan sahabat. Aku tanya Sa'id bin Jubair tentang saumi Rajab, tentang ada ke tak ada puasa bulan Rajab. Ini hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Satu tabi'in yang lebih junior, nama dia Uthman bin Hakim Al-Ansari. Dia wafat tahun 138 Hijrah. Dia tanya kepada satu tabi'in yang senior, iaitu Sa'id bin Jubair. Dia ni tabi'in tapi senior. Dia wafat pada tahun 94 Hijrah. Ini budaya. Orang baru tanya orang lama. Kerana orang lama lebih berilmu biasanya. Maka tabi'in yang junior ni, Uthman bin Hakim, tanya kepada Sa'id bin Jubair, juga satu tabi'in tetapi senior. Dia tanya tentang an saumi Rajab, tentang puasa bulan Rajab, ada ke tak ada? Wa nahnu yawma idzin fi Rajab. Kata Uthman bin Hakim, waktu aku tanya tu tengah duk ada dalam bulan Rajab. Bila mai season, bila mai musim, bila mai masa dia, orang nak tanya. Bila mai masa pilihan raya, dia nak tanya pasal pilihan raya. Dia kuliah, tak ada. Bila dia mai musim Rajab, dia pun nak tanya pasal Rajab. Di antara benda yang nak kena tanya pasal Rajab ni ialah apa? Puasa Rajab ni ada tak ada? Faqala, kata Sa'id bin Jubair, dia kata sami'tu bin Abbas radhiyallahu anhu ma yaqul. Jawab Sa'id bin Jubair, dia kata aku pernah dengar satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ada bercakap tentang benda ni. Junior tanya senior, senior rujuk kepada sahabat yang pernah hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adab dalam Islam. Bila kita nak buat satu amalan dalam Islam, kita nak kena make sure. Bila kita nak buat satu amalan dalam Islam, kita kena pastikan itu amalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Tuan-tuan boleh nampak macam mana sahabat, macam mana tabi'in, mereka very particular. Mereka cukup teliti tentang benda ni. Mereka nak buat satu amalan, mereka nak pastikan ini amalan Nabi ataupun tidak. Maka kata Sa'id bin Jubair, dia kata aku pernah dengar Ibnu Abbas, sahabat Nabi,
dia ada berkata, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftir hatta naqul la yasum. Kata Abdullah bin Abbas, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tiba bulan Rejab, ada kalanya Nabi berpuasa sampai kami duk ingat Nabi tak tinggal puasa bulan Rajab. Tapi ada kalanya Nabi tak puasa sehinggakan kami rasa Nabi tak mengamalkan puasa bulan Rajab. Itu kata Abdullah bin Abbas, satu sahabat yang hidup pada zaman Nabi, yang melihat Nabi dari dekat. Dia kata bila mai bulan Rajab, Nabi SAW ada waktu dia puasa, ada waktu dia tak puasa. Tidak bermakna bila mai Rajab Nabi puasa sebulan, dan tidak pula sepanjang bulan Rajab Nabi tak puasa. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi kata apa? Tidak ada puasa sempena bulan Rajab. Imam Nawawi kata tidak ada puasa Rajab. Yang ada ialah puasa-puasa biasa yang disunatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada puasa itu puasa Isnin Khamis, ataupun puasa itu puasa 3 hari di pertengahan bulan yang dipanggil puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15 hari bulan. Ataupun puasa yang dibuat oleh Nabi Allah Daud alaihi salam, puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari. Itu sahaja yang ada. Tidak ada puasa khusus yang dipanggil puasa Rajab. Itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yang bermazhab Syafi'i. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la fara' wa la atirah. Qala wal fara' awwalun nitaj kana yantaju lahum kanu yadhbahunahu littawaghitihim wal atirah fi Rajab atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la fara' wa la atirah. Nabi pernah sebut benda ni. Nabi kata jangan ada siapa di kalangan orang Islam buat dua benda ni. Apa dia? Yang pertama al-fara', fara'ain, fara'. Nabi kata jangan buat. Yang kedua atirah, ain ta ya ra ta marbutah, atirah. Dua benda ni jangan buat. Nabi kata apa dia? Fara' dan juga atirah. Apa dia fara' itu? Dia kata wal fara' awwalun nitaj kana yuntaju lahum kanu yazbahunahu li tawaghiyatihim. Yang dikatakan fara' itu ialah amalan orang-orang Arab jahiliah. Bila mereka belah unta, unta tu bunting untuk kali pertama. Mereka belah unta daripada kecil, bila unta tu bunting untuk kali pertama, anak hak mula keluar tu mereka sembelih sebagai persembahan kepada tokong mereka. Itu dia panggil fara'. Satu superstition, satu belief, satu kepercayaan dalam masyarakat. Macam kita ni, kita ada banyak kepercayaan, kan? Dia kata jangan lalu bawah penyidai tu. Tak boleh lalu bawah penyidai, bawah ampaian kain. Yang pasal apa? Dia ada penerangan dia, dia ada penjelasan dia. Kalau anak dara, kalau lalu bawah penyidai, tak menikah sampai bila-bila. Ada hadis kah? Ada Quran kah? Tak ada. Tapi menjadi pegangan sesetengah orang. Demikian juga dalam masyarakat Arab jahiliah. Kepercayaan mereka, bila kita belah binatang ternakan, atir, fara' ini unta saja. Bila kita belah unta, bila kita menggembala unta, bila unta tu beranak, anak pertama, anak tu jangan simpan belah apa, tak mau, sembelih dia bagi makan.
Sembelih itu sempena persembahan kepada berhala yang disembah. Nabi kata jangan buat macam tu. Dalam masyarakat Arab dulu, dia ada tok qamat. Dia ada tok qamat, satu kubur orang alim mana ke apakah, kepercayaan mula menjadi dalam masyarakat, kata kubur ni keras. Dia kata kubur ni keras. Kalau ada apa-apa niat, apa benda duk minta tak mau, hampir di kubur tu hang niat. Lepas tu kalau tertunai hajat hang esok, ialah sembelih kambing ke apa ke di kubur tu. Ini amalan dalam beberapa kalangan dalam masyarakat Melayu jahiliah. Macam mana ada Arab jahiliah, macam tu dia ada Melayu jahiliah. Dia percaya benda tu. Daripada duk pergi kubur keras ni, sampai dia buat satu pondok keras. Di pondok tu pakai duk pergi baca Yasin, pergi duk berdoa. Lepas tu dia makin karut, sampai ke satu tahap pergi buka serban, pergi duk lap kubur tu dan sebagainya. Kain serban tu balik simpan, pesan dekat bini dia, kalau aku mati esok, kain serban ni tanam sekali dengan aku. Nampak tuan-tuan? Benda apabila dia mula dengan karut, dia akan berakhir dengan karut. Benda-benda macam ni nak dibantras oleh Nabi SAW. Nabi kata jangan ada orang yang buat benda ni. Al-Fara'. Apa dia Al-Fara' ni? Unta yang dibelah, bila dia beranak, anak hak mula. Anak unta itu disembelih sebagai persembahan kepada berhala dia. Jangan, Nabi kata. Wal-atirah. Lagi satu, apa dia yang hampa jangan buat? Iaitu wal-atirah fi Rajab. Sembelihan yang dibuat khusus untuk menyambut ketibaan bulan Rejab. Yang ni tak ada apa. Mereka menganggap Rejab ni sebagai satu bulan yang istimewa. Mereka menganggap Rejab ni sebagai satu bulan yang dia anugerahkan Allah kepada mereka. So bila mai Rejab, sembelih satu binatang dengan niat dipersembahkan kepada Tok Kong sebagai nak menyambut kedatangan bulan Rejab. Maka Nabi SAW pesan, Nabi kata jangan buat benda-benda macam ni. Jadi kita pun sama, kita kena ambil faham, Rejab adalah bulan biasa. Tak ada satu yang spesial dekat dia sehingga kan kita sampai nak kena buat kenduri sambut Rejab, sampai kita nak kena buat satu benda yang pelik-pelik kerana kedatangan bulan Rejab. Sebaliknya, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Rejab, Sya'ban, Ramadan ini adalah bulan-bulan yang mendekati bulan yang mulia. Bulan yang mulia bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan yang mulia bulan Ramadan. So nak mai bulan Ramadan itu, maka start daripada Rajab kita disuruh supaya memperbanyakkan ibadah. Bukan kerana Rejab, tapi kerana Ramadan hak nak mai. Kan kita rumah, tepi rumah kita ada tanah, duk biar naik pokok lalang bertahun dah. Kalau sekiranya kita usahakan tanah tu sikit-sikit, hari ni acun saja, lepas seminggu pitarah dia, lepas tu pergi gembok tanah tu, lepas pada tu penaik batai, lepas pada tu tanam benih-benih sayur, buah pokok sawi, buah pokok kucai, buah pokok apa, dia tak jadi kalut. Berbanding dengan orang yang 10 tahun tanah tu tak pernah buat apa, dalam masa 3 hari dia nak pergi buang, semua nak buat dalam masa 3 hari tu. Elok lalang semua clear, dia pun masuk hospital. Jadi Ramadan ini bulan ibadah. Nak mai bulan Ramadan itu start daripada Rejab. Start dah dalam bulan Ramadan, dalam bulan Rejab yang baru mai ni, masing-masing nak kena start dah puasa sunat yang tak pernah buat sekian lama. Bulan Rejab ni bukan kerana Rejab, tapi kerana nak mai Ramadan tu, Rejab start. Ambil dah puasa Isnin Khamis. Ambil dah puasa tengah bulan yang 3 hari, ambil dah. Bulan Rejab ni start dah sembahyang sunat yang sekian lama kita tak buat ni. Bulan Rejab buat balik. Buat balik. Maksudnya apa? Tengah malam menjelang nak waktu subuh, pukul 5 bangkit, dalam seminggu ambil sehari. Dalam seminggu ambil sehari, bangkit, Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. Start dah bulan Rejab ni. Dalam bulan Rejab ni elok dah start kalau nak baca Quran. Jangan Ramadan aja esok, nak start daripada Juih 1 sampai Juih 30. Rejab boleh start dah.
So bacaan kita pun tak kalut, masa kita pun cantik. Berakhirnya bulan Ramadan, kita sudah khatam 30 juzuk Quran. Mana Rejab ini kita dah start. Bulan Rejab sedekah dah start dah. Start dah pergi mana-mana masjid, lepas RM1 dalam tabung. Start. Pasal apa? Kata Imam Nawawi, kerana dia nak mengambil lajak untuk nak beribadat pada bulan Ramadan. Bukan kerana Rejab itu istimewa, tetapi kerana nak warm up untuk nak aktif beribadat di dalam bulan Ramadan. Demikian kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam nak mensyarahkan hadis tadi. Cuma Rejab istimewa dia ada satu. Apa dia? Allah pilih bulan Rejab untuk berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu saja. Rejab terpilih dalam 12 bulan. Rejab terpilih untuk berlakunya satu peristiwa besar, iaitu Isra dan Mi'raj. Tidak ada ibadat khusus sempena datangnya bulan Rejab. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi